Hai semua, hari ni kita nak kupas satu topik yang memang selalu sangat kita dengar tapi masih banyak yang salah faham. Kita nak bongkar realiti sebenar di sebalik penggunaan vape. Tapi jangan risau, kita tak akan guna terma saintifik yang berat-berat atau membosankan. Kita akan pecahkan dan fahamkan risiko sebenar ini menggunakan contoh realiti dan analogi mudah yang berlaku di sekeliling kita setiap hari. Jom kita perbetulkan salah faham ni dan lihat gambaran yang lebih besar. Okey, jom kita mulakan. Peta laluan penerangan kita hari ini merangkumi 6 bahagian. Pertama, apa itu vape sebenarnya? Kedua, isu ketagihan dan kesan pada paru-paru. Ketiga, macam mana ia kacau prestasi sukan dan emosi. Keempat, tanpa sedar, duit kita melayang. Kelima, bahayanya pada orang sekeliling kita. Dan akhir sekali, kesimpulan kenapa ia ibarat jalan pintas yang sangat berbahaya. Kita terus masuk ke bahagian 1. Apa itu vape sebenarnya? Sebelum kita sembang tentang bahaya, kita wajib faham apa sebenarnya menatang peranti yang kita bincangkan ni. Secara ringkasnya, vape ni adalah satu peranti elektronik yang fungsinya menukarkan cecair atau e-liquid menjadi wap untuk disedut terus masuk ke dalam paru-paru. Tapi anda kena ingat tau, jangan terpedaya dengan perkataan wap tu. Wap yang keluar ni bukannya macam wap air panas mendidih yang suci murni dekat dapur tu, memang jauh beza sama sekali. Apa yang paling menarik tentang perkara ni ialah selalu sangat kita dengar mitos orang kata vape ni alternatif yang jauh lebih selamat dari rokok biasa. Hakikatnya, wap tu penuh dengan nikotin yang sangat menagihkan, syarat dengan bahan kimia persetiruan dan pelbagai bahan berbahaya lain yang terus masuk serap ke dalam sistem tubuh kita. Ia memang bukan alternatif yang tak berbahaya. Okey, sekarang beralih ke bahagian 2, ketagihan dan kerusakan paru-paru. Kita akan tengok apa yang sebenarnya berlaku dekat bahagian dalam badan kita, terutamanya pada otak dan paru-paru. Bayangkan macam ni, otak remaja ni masih lagi dalam fasa nak berkembang dengan pesat. Bila nikotin masuk, ia secara automatik merampas proses perkembangan ni. Mula-mula mungkin ayat dia cuma nak cuba sikit je dengan kawan-kawan. Tapi sekelip mata, ia bertukar jadi satu kitaran kebergantungan. Tiba-tiba perasan yang mereka tak boleh nak fokus langsung dalam kelas kalau tak dapat hisap vape. Analogi ni memang sangat tepat dan mudah faham. Fikirkan nikotin ni ibarat gam super kuat yang melekat dekat otak kita. Makin hari makin kerap kita hisap, makin tebal dan keras gam tu melekat. Bukannya senang-senang nak buang atau kikis lepas tu. Ini dah bukan lagi isu tabiat semata-mata. Ini dah masuk bab perubahan fizikal dan kimia di dalam minda kita tahu. Dan apa ceritanya dengan paru-paru pula? Bila bahan kimia yang sangat halus ni disedut terus ke dalam, ia bawa malapetaka yang besar. Bayangkan kawan kita yang dulunya pelari pecut di sekolah, tiba-tiba mula batuk-batuk teruk, ada radang saluran pernafasan dan cepat sempuk bila berlari. Ini bukti nyata yang wap tu bukan sekadar air kosong. Ia sedang giat merosakkan tisu paru-paru kita dari dalam. Ini jelas menunjukkan analogi yang sangat kita kenal. Bayangkan paru-paru kita ni sebiji macam penapis aircon dekat rumah tu. Kalau hari-hari penapis tu sedut habuk, asap kotor dan bahan kimia, lama-lama dia akan tersumbat, berkerak dan mula rosak. Paru-paru kita pun macam itulah. Kalau kita sumbat dia dengan wap kimia sintetik tiap-tiap hari, lama-kelamaan fungsi dia pasti akan gagal. Kerusakan dalaman tadi semestinya beri kesan pula pada luar badan kita. Ini bawa kita ke bahagian 3, prestasi sukan dan emosi. Dari segi biologi, nikotin ni sebenarnya letak beban yang sangat berat pada sistem jantung kita. Ia paksa jantung pam darah jauh lebih laju dari biasa dan secara serentak, ia kurangkan kecekapan oksigen dalam badan kita. Untuk sesiapa pun yang aktif bersukan, kurang oksigen ni memang satu igawan ngeri. Kepada atlet sekolah dan sesiapa yang aktif bersukan kat luar sana, bayangkan tubuh anda tu ibarat enjin kereta lumba F1 yang sangat power. Bila anda hisap vape, anda umpama menuang bahan api murahan yang penuh dengan kotoran ke dalam tangki tu. Ya, betul. Enjin mungkin boleh hidup, kereta mungkin boleh gerak, tapi kelajuannya, prestasinya menjunam jatuh teruk. Anda sedang mensabotaj potensi diri sendiri. Bukan setakat fizikal yang merudum, mental kita pun kena tempias. Nikotin secara agresif mengacau sistem saraf dan kestabilan emosi kita. Pengguna selalunya akan mula rasa nak marah benda-benda remeh, selalu diserang anxiety atau keresahan secara tiba-tiba dan paling merisaukan, hilang fokus sepenuhnya terhadap kerja sekolah kalau tak dapat puff atau hisap vape.
Cuba kita bayangkan pula otak ni macam komputer di makmal sekolah. Nikotin ni bertindak sebiji macam perisian virus. Mula-mula tak perasan sangat kan? Tapi sikit-sikit dia mula buatkan sistem hang atau lag, proses berfikir jadi lambat gila dan fungsi-fungsi memori yang penting semua terganggu. Okey, jom tukar gear sekejap dan masuk ke bahagian 4, membazir wang tanpa disedari. Tadi kita borak pasal kesihatan fizikal dengan mental, sekarang kita tengok impak praktikal yang selalu kita buat buta je. Impak pada dompet kita. Cuba tengok betul-betul nombor kat sini. RM1,040. Nampak besar kan? Dari mana datang angka ni? Bayangkan anda cuma belanja dalam RM20 je seminggu untuk beli pot baru, tambah perisa atau tukar coil. Nampak macam murah, RM20 je kan? Tapi dalam masa setahun, sedar-sedar dah habis RM1,000 lebih. Duit sebanyak ni hangus dibakar menjadi asap je. Jadi, poin yang paling penting kat sini ialah kita boleh ibaratkan habit vape ni macam paip yang bocor sikit. Tik, tik, tik. Kos bulanan dia nampak remeh, macam tak terkesan langsung pada kewangan. Tapi cuba anda letak baldi kat bawah paip bocor tu selama setahun. Confirm melimpah. Macam itulah duit korang bocor keluar untuk biayai tabiat yang merosakkan diri ni. Bila sedar, poket dah betul-betul kering. Seterusnya, mari kita tengok bahagian 5. Bahaya kepada orang sekeliling. Kita kena tengok luar dari diri kita sendiri. Keputusan untuk hisap vape ni bukan anda seorang je yang tanggung. Tapi, secara tak adilnya, ia bagi impak negatif pada kawan-kawan dan keluarga kat sebelah anda. Ramai yang fikir, alah, wap aku ni bau buah-buahan, bau manis je, tak kacau orang pun lah. Wah, ni satu kesilapan besar tau. Wap sekunda atau second hand vapor yang anda hembus keluar tu penuh sesak dengan bahan kimia bahaya. Ia boleh menyebabkan mak ayah anda batuk, boleh trigger secara tiba-tiba serangan asma pada kawan kat sebelah dan memang buat suasana persekitaran jadi tak selesa untuk orang awam. Ingat ya, bayangan yang paling tepat ni, hisap vape kat tempat orang ramai adalah sebiji macam anda hembus asap tebal di dalam sebuah bilik kecil yang bertutup rapat. Anda tak boleh kawal wap tu dari masuk hidung orang lain. Semua orang dalam kawasan tu terpaksa bernafas dengan udara yang dicemari itu. Ia bukan pilihan peribadi bila anda mendedahkan orang lain kepada bahaya tanpa kebenaran dorang. Mari kita beralih dan lihat bagaimana semua perkara ini menyumbang kepada bahagian terakhir kita, bahagian 6, kesimpulan, jalan pintas yang berbahaya. Dari otak, kerosakan paru-paru, keuangan, sampailah kepada komuniti kita. Kesimpulan terbesar kita hari ini ialah vape ni hanyalah satu jalan pintas. Ramai orang, terutamanya yang muda-muda, ambil jalan pintas ni mungkin nak nampak cool, ikut trend kawan-kawan atau sekadar nak lari dari stres sementara. Ya betul, jalan masuk tu memang nampak cantik, nampak wangi, nampak menarik. Tapi bila anda dah masuk laluan tu, barulah sedar yang jalan tu penuh dengan lubang besar dan bahaya yang meranapkan prestasi, duit dan kehidupan anda secara perlahan-lahan. Sebelum kita tamatkan, saya nak tekankan yang semua pendedahan, fakta dan analogi yang mengukuhkan pemahaman kita hari ini semuanya dikupas dari rujukan pendidikan yang berwibawa iaitu ESLM 4317. Penting untuk kita tak sekadar ikut-ikut tapi bersandar pada info yang betul. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan mudah ni. Bila difikirkan kembali tentang tisu paru-paru yang makin hitam dan rosak, potensi diri dan otak yang tergadai, ribuan ringgit duit anda yang hangus terbakar, dan beban bahaya yang orang tersayang anda terpaksa tanggung akibat wap tu, cuba jujur dengan diri sendiri, adakah laluan jalan pintas ini benar-benar berbaloi? Anda tentukan sendiri. Terima kasih banyak kerana bersama saya dalam sesi penerangan ini dan saya harap pendedahan ni bantu anda buat keputusan yang jauh lebih bijak di masa hadapan. Jaga diri.